mention Datuk betul tanah lingkungan dan tanah luar mengandung. Datuk betul dia dalam satu, iaitu dalam adat. Kita tak boleh katakan bahawa dia gembau, ditampin, dikopilah, dia tak terpakai. Kita luluskan undang-undang, dia akan kepada semua, Datuk betul. Tapi mengapa pula sekarang ni tanah luar mengandung dan tanah lingkungan saja? Itu persoalannya. Jelas sekali bahawa terletak tadi seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Linggi tadi, bahawa sebelum daripada eksekutif, sebelum pada mahkamah, Dewan Keadilan tu lebih tinggi. Walaupun saya tahu bahawa tak memerlukan majoriti 2/3 akan lulus, Datuk betul. Tetapi saya memberi pandangan untuk kepastian dan jangan kita silap langkah. Silap langkah nanti itu betul. Ini merupakan pembukaan pintu gate, opening of the floodgate itu betul. Tanah-tanah adat nanti. Kekuatan Negeri Sembilan ini adalah berasaskan pada adat. Tergoncang Tiang Seri, Datuk Yang Betul, jangan dia anjak layu, Datuk Betul, dia cabut mati. Jangan buat-buat. Ya. Silap kita nanti. Ya. Jangan, kalau yang tak faham pasal adat, belajar. Ya. Adat ini jangan kita main-main. Ya. Walaupun saya tidak mengamalkan sangat adat, ya. Tetapi kita berteraskan pada adat Negeri Sembilan ini. Hilang teras ini Tok Betul, rosak masyarakat kita nanti. Ya. Betul. Kejap. Secara ringkas dia begini, kita bukan nanjak, kita bukan cabut, kita perkasakan. Dan kaedah perkasakan ni biasa sebenarnya dalam mana-mana kehidupan kita, aktiviti. Tak ada anjak, tak ada cabut. Betul. Apakah dengan membenarkan tanah adat ni boleh dilelong nak memperkasakan? Tak ada cerita lelong pun kat situ. Bacalah. Ya. Baca. Benda tu ada di Longgeng kalau tak roti tentang peraturan. dikawal sebenarnya. Ya. Longgeng. Saya minta Kalau tak mohon. bayar sewa, boleh dilelong. Lengging. Lelongan awam kita tak boleh masuk campur. Okey, lengging, tahu. Longgeng kalau tak roti, benda tu petang. jangan menyampur. Undian Kita lah, baca ini dah study bagi dah. dulu. Baca pun tidak longgeng dengan tu. Tu pasal dia kata tak tahu apa tadi. Longgeng suku apa saya nak tanya? Longgeng suku apa? Lu katanya suku ni. Boleh lah sebab ini Pasal tak adat. faham. Adat berkaitan dengan suku. Tu pasal tu cerita tadi. Kekuatan dia Kata minta saya kekuatan tak adat faham. adalah Tak suku. bercerita. Kalau kau tanya Kalau tak kau bercerita mana asal jangan. kau? Tak Apa tahu asal kau orang Negeri Sembilan? Kalau kau orang Negeri Sembilan, contoh perbualan. Bukan rujuk kepada Yang Berhormat Lenggeng ya. Kalau kita lah perbualan biasa lah. Kita bangga dengan adat perpatih. Kalau orang mempersoalkan, kalau kau dara, mentori kau labai kau, asal orang Negeri Sembilan, apa asal tanda kau orang Negeri Sembilan? Kita kena jawab nun. Ulu sanun tu ada, tak lebar pun. Bosa tapak tangan ni ada tanah warisan pusaka kita. Yo, Itu betul. yang nak kita jaga. Ini yang nak kita ini jaga yang- betul-betul. ini Sebab yang adat ini dipertahankan. memang kita sukalah. Okey. Tanah yang ini dipertahankan. dimajukan, Ini yang dibangunkan. dipertahankan. Tapi nak tengok peraturan yang betul-betul. Supaya jangan kita dipersoalkan. Ini yang Ya, ini bab adat. Bab adat kalau jaga Yo, betul-betul. yo, Kekuatan kita ni sebenarnya adat pepatih ni tugas Datuk Undang yang ngompet, Datuk Lembaga. Tak kira lah berapa 8 di Ulu 8 di Hilir. Kau suku-suku yang ada ni kekuatan dia mentadbir adalah tanah adat ini. Jadi dah dijelaskan tadi dari segi undang-undang tubuh bertentangan dan juga telah disebut oleh Rantau. Jadi kita kena hati-hati. Kan saya belum mempersoalkan pihak-pihak lain. Jadi kita bertukar-tukar pandangan di sini. Ya. Untuk mendapat kebaikan. Justru tadi ada lelong, ada caveat. Betul lah saya tengok tu ada kebenaran daripada pihak lembaga. Ya. Ya. Ya, Jadi saya kekuatan kita itu. Betul. Cukup. Di adat Negeri Sembilan ni kekuatan dia tanah. Sedih. Masa lembaga, Datuk lembaga, Datuk Undang adalah tanah. Seting. Ini kekuatan kita. Itu sajalah. Saya ingat Itu tadi. betul. Ya. Mak Rantau dah sebut Kita dia. tak Speaker suku apa? Dari speaker suku apa? Saya Rajo. Handa. Saya dari Malaysia. Ha? Saya dari Malaysia asal.